Hai Mama, jom Mami Zon kongsikan cara untuk pakai breast pump Goody S1 Smart dalam baju. Yang pertama sekali, Mama perlu buka baju dan juga buka bra. Okey. Kemudian, Mama perlu tunduk sedikit ke hadapan dan baru Mama set supaya nipple betul-betul berada di tengah-tengah bahagian corong pump. Kemudian, baru Mama rapatkan ke badan dan Mama boleh tutup bra. Pastikan kedudukan breast pump berada 90 darjah macam ni. Bukan condong ke bawah ataupun terlalu ke atas. Pastikan dia macam ni sahaja. Seterusnya, pastikan kedudukan button on berada tegak macam ni. Menegak macam ni pada jam 12. Dia tak boleh sengit macam ni ataupun macam ni. Pastikan dia betul-betul tegak. Semasa mengepam, Mama perlu pastikan Mama duduk menegak. Mama tak boleh sandar ke belakang ataupun tunduk ke hadapan. Mama perlu duduk dengan tegak. Happy breastfeeding!